Kena pastikan di belakang ni tak ada apa-apa. Macam mana mau pastikan? Kalau ada tingkap ataupun ruang terbuka, dia mesti ada angin. Nak tahu ada angin ke tidak? Ambil kertas ni. Nampak? Dia terbang. Ikon tak ada. Di belakang ni maknanya ada pintu atau tingkap. Di sebelah ni ada orang, ada bilik, ada ruangan. Macam mana diorang mau tengok ke dalam bilik kita? Melalui lubang ni. So ini bilik saya. Maknanya lubang tadi tu, orang dari bilik ni, dari bilik sebelah ni, dia boleh tengok ke dalam bilik saya melalui lubang tadi. Sebab tu kena berhati-hati. Aku sudah tukar bilik. So reception pun bekerjasama. Dia kerjasama, dia bagi tukar bilik lah. Kita pergi bilik baru 217. Assalamualaikum. Nampak? Nampak dah tak ada dah benda hitam tu. Nampak? Angin sini, angin tak ada. Bilik baru, angin tak ada. Nampak? Tak ada apa. Nampak? Tak sama dengan tadi. Tadi tu dia ada angin, maknanya ada ruang belakang tu. Sini tak ada. Tu kena hati-hati.